Misteri Bermuda Triangle. Di barat Lautan Atlantik, wujud satu kawasan yang penuh dengan misteri. Tempat di mana kapal hilang, pesawat lenyap dan penjelasan seringkali tidak memandai. Inilah Bermuda Triangle yang dikenali sebagai The Devil's Triangle. Kawasan ini terbentang di antara Miami, Bermuda dan Puerto Rico, meliputi lebih 1,5 juta batu persegi laut. Ia adalah salah satu laluan pelayaran yang paling sibuk. Namun sejak beberapa dekad lalu, ia sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh dan kehilangan yang sukar untuk dijelaskan. Tumpuan dunia mula terarah ke Bermuda Triangle pada tahun 1945 dengan kehilangan misteri pesawat Flight 19. 5 pesawat pengebom tentera Amerika Syarikat lenyap semasa latihan rutin, hilang dari radar. Sebelum komunikasi terputus, juru terbang melaporkan kekeliruan dan kompas yang tidak berfungsi. Lebih menakutkan, pesawat penyelamat yang dihantar untuk mencarinya turut hilang tanpa sebarang kesan. Terima kasih mana yang tengok konten-konten aku selama ni. Jangan lupa support aku kat platform ni, okey? Namun itu bukan satu-satunya kes. Pada tahun 1918, kapal kargo tentera laut USS Cyclops membawa lebih 300 anak kapal hilang semasa pelayaran daripada Barbados ke Baltimore. Tiada isyarat kecemasan, tiada serpihan, tiada mangsa ditemui. Dan pada tahun 1967, kapal layar mewah Witchcraft melaporkan masalah teknikal hanya satu batu dari pantai Miami. Pengawal pantai tiba dalam masa 20 minit, tapi bila diorang sampai je, kapal tu dah tak ada. Seolah-olah gaib dari dunia nyata. Jadi, apakah sebenarnya yang berlaku? Para saintis telah mengemukakan pelbagai teori. Ada yang menyalahkan cuaca yang tidak menentu, ribut mengejut, ombak besar dan arus laut yang kuat. Ada juga yang menyebut gangguan magnetik yang boleh mengacau kompas dan sistem navigasi. Satu teori pula menyatakan bahawa letupan gas metana dari dasar laut boleh menyebabkan air menjadi kurang tumpat sekaligus menenggelamkan kapal dengan cepat. Namun bukan semua teori bersifat saintifik. Ada juga yang percaya ia melibatkan makhluk asing. Ada yang yakin Bermuda Triangle adalah portal masa atau tempat tenggelamnya Atlantis dengan teknologi purba yang mengacau alat moden. Menarik? Ya. Terbukti? Belum. Hakikatnya, pihak seperti pengawal pantai AS iaitu Amerika Syarikat dan NOAA tidak menganggap Bermuda Triangle lebih berbahaya berbanding kawasan laut yang lain. Kebanyakannya kejadian yang digembar-gemburkan sebenarnya telah pun dijelaskan, disalah lapor atau dibesar-besarkan. Namun begitu, legenda itu masih hidup. Bermuda Triangle kekal sebagai salah satu mitos moden yang paling menarik. Tempat di mana sains dan juga cerita rakyat bertembung. Sama ada ia berpunca daripada kesilapan manusia, kuasa alam atau sesuatu yang masih lagi belum difahami. Lautan ini menyimpan rahsianya dengan begitu rapi dan mungkin itulah yang menjadikan misterinya begitu memikat. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di semua social media, okey? Assalamualaikum.